So kita kat mana ni? Try tempat baru. Kat IPD. Semua kata tempat ni best. Nasi lemak di Danish. Let's go. Apa yang nak makan? Lupa dah pula. Ambil you sebab I tengah buat shot ni. Kita kat mana? Here. Didi, di Danish nasi lemak in cabin. Di Danish nasi lemak. Saya first time. So kita cari tempat duduk dulu. The meja and the menu. So ada juga yang ringan-ringan kan, yang multi vendor. So jom kita tengok dia punya menu. Ini husband. Ada kat sini ke kat meja? Kat sini Makan sini belum? Makan. Nak makan lah. You nak makan apa? Bagi take off tu. Saya tertarik kurang manis satu. And then apa yang signature kat sini? Apa yang signature? Nasi lemak lah yang suhunya. Saya dapat. Tak dah, waktu dah ada. Tapi nak bungkus lah kot. Saya nak bungkus nasi moi. Saya bagi ni nasi lemak sardin. Makan. Nasi separuh kan? Jangan. Moi tu kalau kita take away dalam bekas lah kan? Ya. Take away lah moi. Tapi saya tak nak ni tak nak apa ni? Bawang goreng. Agak yang tak pedas lah Itu saja. So ada apa lagi?